Geramnya, harga emas naik hampir RM100 dalam masa kurang sebulan ni. Apa cerita? Kita nak faham macam mana harga emas naik turun dan apa yang menyebabkan harga emas melonjak dan whether sesuai ke tak kita nak beli emas pada minggu ni. Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, save dan share. Emas adalah simpanan jangka panjang dan memang kita selalu nampak trend harga emas melonjak sekitar 10% setiap tahun. Tapi sejak tahun lepas, harga emas naik lebih paras 50% dalam tempoh setahun sahaja. Dan untuk sebulan kebelakangan ni, antara faktor utama adalah ketegangan US dan juga China. So US ni dia tengah merajuk lah dengan China. Trump baru keluarkan statement tak nak jumpa Presiden Xi Jinping di Korea Selatan seperti yang dah dijadualkan. Dan Trump juga bagi tahu nak kenakan tarif sebesar-besarnya, maybe 100% kepada apa-apa import daripada China. Ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan reaction dia adalah para investors mula hilang kepercayaan kepada US dollar. Ada banyak lagi faktor, contoh apa yang berlaku dekat Timur Tengah. Tapi ini semua luar daripada kawalan kita. Apa yang kita boleh dapat daripada sini adalah harga emas naik bukannya petanda untuk kita berhenti membeli. Tapi kita patut belajar daripada situasi ni yang mana tak selamat pun kita pegang duit fiat. Kita juga boleh belajar ramai pelabur yang membeli emas dan perak ni sebab mereka nak selamatkan nilai kekayaan mereka. Sebab itulah Ray Dalio, salah seorang tokoh kewangan dunia, bagi tahu dalam krisis ekonomi dunia yang sangat tak menentu ni, kita kena banyakkan lagi simpanan emas kita. Sebab emas adalah pelindung nilai kepada kekayaan kita. Sebab itulah orang kaya pun simpan emas sebab mereka takut duit mereka hilang nilai. Simpan emas ni tak susah pun. Kalau kita pilih public gold, kita boleh je menabung serendah RM100. Atau kalau anda selama ni simpan duit banyak-banyak dekat ASB, tabung haji atau KWSP, selamatkan dalam bentuk emas fizikal seperti aset 100 gram atau 250 gram. Kalau nak dapatkan emas-emas ni, boleh rujuk pin video saya ataupun hubungi saya terus. Saya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow.